Detik penentuan kini tiba. Harapan penyokong untuk melihat Johor Darul Ta'zim terus melangkah di pentas Asia bakal ditentukan dalam satu aksi yang dianggap final awal, perlawanan yang bukan sekadar perebutan mata tetapi soal maruah dan kelangsungan perjuangan Harimau Selatan di saingan elit benua. DYAM Tunku Ismail menyifatkan pertembungan Johor Darul Ta'zim menentang Vissel Corp sebagai aksi penentu kemarahan pasukan itu dalam Liga Juara-Juara AFC Elite ACLE. Menurut baginda, perlawanan tersebut ibarat aksi kalah mati buat JDT selepas pasukan itu tewas 2-1 kepada Sunfresh Hiroshima sekaligus memaksa skuad Harimau Selatan meraih keputusan positif dalam aksi terakhir kumpulan. Tunku Ismail yang juga pemilik kelab mengakui, cabaran menentang Corp bukan tugas mudah buat anak buah Xisco Munoz, namun percaya perlawanan ini membuka ruang terbaik untuk JDT terus mencipta sejarah di pentas Asia. Baginda berkata, ini satu penghormatan bermain dalam pertandingan tertinggi Asia dan berdepan pasukan terkuat dalam kumpulan kita, ini adalah perlawanan kalah mati buat kami. Sebagai kelab yang bercita-cita tinggi dan mahu terus mencipta sejarah, menjadi tanggungjawab kita untuk menunjukkan kepada dunia siapa Harimau Selatan, titah baginda. JDT dijadualkan menentang Corp pada 17 Februari di Stadium Sultan Ibrahim dalam aksi yang dijangka berlangsung penuh tekanan dan menjadi penentu sama ada juara Malaysia itu mampu melangkah ke pusingan 16 terbaik ACLE.